Kau hidup mati pun kau tak tahu. Kau selamat masuk, selamat keluar ke tak pun tak tahu. Misi aku kali ni merentas 7 negara zon merah paling berbahaya kat dunia di Amerika Latin. Sekarang aku di Panama. Ini sambungan dari video lepas. Melintas jalan kaki 7 hari hingga 10 hari kat dalam hutan Darien ni. Dia ada beratus sungai kat dalam ni dia orang nak kena rintas. Lepas tu dari segi makanan, kalau 7 hari hingga 10 hari, makanan macam mana dia orang nak cari mana makanan? Dia orang ada makanan yang sangat limited. And then on top of that, dia orang bawa anak tau. Sebab dia orang nak pindah satu family kan. Dengan anak-anak dia orang sekali nak kena lintas Darien ni. Macam mana pula dengan air? Satu hal tu, mana boleh minum air dekat sini? Dia bukan macam kita pergi hiking kat tempat-tempat yang memang confirm okeynya. Kita boleh plan perjalanan kita kat mana nak dapatkan air apa semua. Dekat dalam ni tak ada weh. Kau dekat dalam ni, kau hidup mati pun kau tak tahu. Kau selamat masuk, selamat keluar ke tak pun tak tahu. Ada orang yang berjaya keluar dan ramai juga yang tak berjaya keluar daripada hutan ni. Ada yang cedera kat tengah-tengah jalan, tak dapat nak bergerak. Tapi tak boleh buat apa pun, takkan nak irit keluar. Tengok je lah kan. Tengok, meninggal. Daripada dewasa sehingga ke kanak-kanak, semua untuk mengejar kehidupan yang lebih baik di US. Kita siap boleh memilih kerja lagi kat Malaysia. Aku rasa aku nak buat kerja ni. Aku rasa aku tak nak buat kerja ni lah. Kita ada hak untuk memilih. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi orang-orang yang terpaksa merentasi Darien Gap ni, dia orang tak ada pilihan pun. Dia orang tak ada pilihan selain daripada nak kena risk dia punya life dan anak dia punya life dan entire family punya life bersama-sama merentas hutan paling dahsyat dan ganas dalam dunia, iaitu Darien Gap. Kau bayangkan kehidupan dia orang kalau dia orang sanggup merentasi kawasan yang paling berbahaya dalam dunia ni. Means betapa teruknya kehidupan dia orang di negara asal dia orang, sampaikan dia orang sanggup nak ambil risiko yang tak sepatutnya manusia ambil ni. Aku memang sengaja datang ke sini. Aku memang nak datang ke sini dan aku nak membelakangi Darien Gap ni dan aku nak bercerita kat korang yang dalam dunia ni ada orang yang tidak bernasib baik seperti itu, yang kena menggadai nyawa untuk sekadar kehidupan yang lebih baik sahaja. Bukan National Geographic, aku sendiri yang tunjuk. Dekat belakang aku ni lah, yang betul-betul seberang sungai ni lah Darien Gap.